Paling tu cakap tak ada rasa. Mula-mula tu kita macam apa korang ni kan, nak menjatuhkan orang Melayu ke apa macam ni kan. Saya rasa setelah 3 tahun lebih kita berniaga, lepas tu start viral dengan bantuan media sosial. Kita panggil ada TikTok ni lah, influencer food reviewer lah. Kita panggil ada satu food reviewer ni, dalam masa sehari view dah 1 juta. Kita pun terkejut masa tu. Memang beratur orang masa, tapi itu part yang best. Ada tu part yang tak best juga lah. Okay, yang tak best dia bad review. Tapi saya rasa benda ni, kalau tanya mana-mana peniaga yang pernah melalui situasi viral, benda tu kalau tak tempuh benda tu takkan belajar. Kita tak tahu macam mana bad review ni. Macam mana nak handle ni. Selalu bad review pun kat media sosial lah. So orang kan semua kait dengan servis, kait dengan rasa, quality kan. Paling teruk ni masa tu tengok lah. Paling tu cakap tak ada rasa. Mula-mula tu kita macam apa korang ni kan, nak menjatuhkan orang Melayu ke apa macam ni kan. Tak kira lah apa pun orang komen lah pada saya lah. Mana yang kita yang menggunakan bahasa dengan baik, tak melampau, tak ada maki-makian ke, tu kita sebenarnya kita kena tengok. Kita kena tengok. Dan kita orang tengok, kita orang baca, kita orang. Tapi perubahan tu bukan boleh esok terus jadi, tak boleh. Contohlah, biasa kita masak untuk 200 orang makan. Tiba-tiba kalau viral ni, dia akan jadi sama ada 1000 orang makan. Dia akan jadi macam tu. Biasa kita masak untuk 200 orang makan. Jadi bila viral untuk 1000 orang makan, nak pindah ke situ tu, proses dia panjang. Sebab dia perlukan dapur. Tiba-tiba nak kena tukar dapur. Hari tu juga kena beli dapur. Kena tambah staff. Portion masak pun dah berbeza. Kita pernah hit kat situ 20-30 ribu Sehari 20-30 ribu sehari. Masa viral lah.